Tani kita sebut apa? Orang Siam. Negeri-negeri selatan Thai tu pada hari ni menyebabkan saya tak boleh masuk Thai. Tu tak boleh masuk bank. Tak berani masuk lagi, kena apa-apa. Tak tahulah, Allahualam. Tapi saya mendengar orang-orang, saya tak berani. Tanya ni siapa ni? Wakil Kerajaan Thai. Di Kuala Lumpur ada sebelah. Ambil gambar saya. Bukan apa, tak tahu pun, cuma nak katanya benda ni sensitif. Kita tak tahu. Ni Anwar ni Mahmud itu tak boleh masuk. Saya bila menyebut elemen ni tak berani. Kita sebut selatan Thai itu sebenarnya negeri-negeri Melayu Utara. Dari sudut kita, kefahaman sejarah kita. Bila kita sebut itu selatan Thai, kita sudah mengiktiraf penjajahan itu sebagai sah. Macam kita kata Palestin milik Israel, kita kata macam tu lah. Dia dakwa, dia buat perjanjian dengan mereka, tak ada libat apa pasti pun. Ditindas macam itu sekali, kemudian kita kata ini negara Israel, padahal dia tak wujud. Dia datang dari Eropah Timur, tapi akhirnya kita iktiraf. Macam tu sama perjanjian Bangkok ni. Apa makna dari sudut sejarahnya bagi kita? Kalau kita lihat dari sudut konstruk British itu, sampai bila-bila pun kita akan jadi hamba dan tunggangan jadi alat British. Petani sampai sekarang ni masih menuntut hak kebebasan dia kerana dia dijajah. Betul, ada setengah sarjana undang-undang dia lihat dari sudut undang-undang saja, dia tak lihat proses penjajahan tu macam mana. Bahawa dalam sejarah penjajahan itu sendiri dia ada turun naik dan orang tuntut sampai hari ni supaya sejarah itu dibetulkan. Orang sama kerajaan British, kita buat apa? Sejarah kita nak betulkan balik pun kita takut dah, sebab elemen British itu sangat kental. Jadi dalam konteks ini, apa yang dicapai dalam perjanjian Bangkok ini adalah dari sudut kepentingan pihak asing yang tak ada kaitan pun di sini. Siam yang saya kata tadi, dia dakwa ini milik dia, tapi apa yang dia telah buat di sini, dia tak memerintah sebagai sebahagian pada dia pun. Dia dah tunjukkan bahawa dia ni pembuli, bahawa dia ini penjajah, bahawa dia ni menindas. Dalam kes bunga emas disebut tadi, walaupun Terengganu lebih besar, Kedah lebih kecil, Kelantan miskin kecil, tapi semua orang ni menganggap bahawa mereka hantar bunga emas untuk tanda bersahabat. Teks awal, teks pribumi.